Okey kelas. Soalan dia tadi berapa? 3. Macam mana kita nak tolak nombor bulat dengan nombor bercampur? Okey, satu dia mula-mula kita buat apa je cakap adik? V. Kenapa V? Kita asingkan pecahan dengan nombor okey, V ni kita ambil satu saja untuk jadikan pecahan. Kalau kita ambil satu untuk jadi pecahan, tinggal lagi berapa? 2, terbaik 2. Yang satu tadi kita jadikan pecah satu ni kan? Tengok 2 dengan 1 jadi 3 kan? Satu ni kita jadikan pecahan. Macam mana? Okey, kita tengok penyebut sebelah. Kalau dia penyebut dia 9, kita buat 9/9. Kenapa kita buat 9/9? Kenapa? Bagus, 9/9 sama dengan 1. Jadi nilai dia tak berubah. 2 dengan 9/9 sama 1 tetap menjadi 3. Okey, dan macam ni kita buat apa? Kita salin balik. Betul tak? Macam mana 3 ni dah menjadi 2, 9/9 tolak 2, 7/9. Okey, sekarang ni penyebut dia sama, betul? Boleh tak kat atas ni kalau cikgu nak buat 3/3? Boleh. Bagus, tapi kita akan jadi banyak kerja sebab penyebutnya tak sama. Contoh kalau cikgu buat 9/9 tu jadi 3/3 boleh? 2, 3/3 tolak 2, 7/9. Nampak? Boleh. Tapi kita kena samakan penyebut. Jadi banyak kerja pula. Jadi pula 2, 9/9. Sama kan? Jadi panjang tak kerja dia? Banyak. Kalau kira jadi panjang, rugi. Jadi kita terus ambil, tengok penyebut sebelah 9, jadi kita jadikan dia 9/9. Jadi kita buat kerja dengan cerdik dan cermat. Okey, sekarang ni 9 tolak 7 boleh tak? Boleh sebab penyebutnya sama. Jadi berapa jadinya? 2/9. 2 tolak 2? 0. Jadi jawapan dia adalah 2/9.